Salam peniaga dan pelabur yang dihormati. Berhubung dengan anda Guru Markets. Kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang perbadanan. Sedikit lagi kami akan mempertimbangkan setiap parameter dengan lebih terperinci. Jika anda berminat, anda boleh pause video tersebut. Kami mencadangkan untuk mempertimbangkan semua parameter organisasi dengan lebih teliti. Kita akan melihat asas semasa syarikat Thor Industries, Inc., tikar THO. Semakan telah dibuat berdasarkan maklumat semasa setakat 25 Mac 2025. Secara klasifikasi Guru Markets organisasi Thor Industries, Inc. tergolong dalam subkategori Rest Jumping. 19 syarikat mengambil bahagian dalam analisis ini agak mewakili. Kita akan melihat jadual pesanan menjelang akhir video ini. Keputusan keseluruhan untuk syarikat ialah 7.5 daripada 10 mata. Markah purata bagi subkategori ialah 2.5 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran secara umum, kita dapat lihat bahawa skor purata bagi pasaran saham secara keseluruhan ialah 1.9 mata. Terhadap markah 7.5 mata daripada Thor Industries, Inc. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Thor Industries, Inc. dan saham subkategori, kami melihat bahawa lebih 12 bulan promosi Thor Industries, Inc. menunjukkan dinamik tolak 24.5%. Terhadap perubahan harga dalam subkategori tolak 26.6%. Ini pastinya tidak bermakna apa-apa, tetapi penting untuk mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Thor Industries, Inc. ialah $4.32 bilion. Dan permodalan pasaran subkategori ialah $19 bilion. Thor Industries, Inc. menyumbang bahagian sebanyak 23.014% dan merupakan salah satu peneraju dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat ialah $3.95 bilion. Permodalan kunci kira-kira subkategori ialah $13 bilion. Thor Industries, Inc. menyumbang bahagian sebanyak 29.28%. Setelah membandingkan saham pasaran dan nilai buku, kita melihat perkara berikut. Kongsi Thor Industries, Inc. dalam subkategori dalam kes menilai nilai pertukaran ialah 23.014%. Nilai buku ialah 29.28%. Ini adalah 27% lebih daripada bahagian nilai tukaran. Penilaian bahagian organisasi pasaran dan nilai buku subkategori, baik, satu mata. Hutang organisasi yang dianalisis berjumlah 1.144 bilion. Liability kewangan kepada nilai buku berjumlah 29% daripada modal. Keputusan pada tahap obligasi hutang syarikat, baik, satu mata. Harga saham syarikat kepada baki keuntungan ialah 21.4. Purata subkategori 534.4 adalah 96% lebih rendah daripada purata subkategori. Penilaian harga pasaran syarikat kepada keuntungannya berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat baik, dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $202 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka $256 juta. 26.5% lebih daripada sekarang. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Harga syarikat kepada baki hasil ialah 0.5. Purata bagi subkategori ialah 0.5 dan ini adalah 0% lebih tinggi daripada subkategori. Penilaian penunjuk harga pertukaran kepada pendapatannya berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah $9,500 juta. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah $12,020 juta.
27% lebih daripada sekarang. Penilaian penunjuk jualan masa depan yang diramalkan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Margin jualan ialah 2.1% dengan purata dalam subkategori 0.1%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 2%. Penilaian marginaliti berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 23.288%, iaitu 1% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Dan ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam harga pasaran syarikat Thor Industries, Inc., sebaliknya ke arah meremehkan. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat ialah $194,000. Dan dalam subkategori terdapat $196,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi organisasi ialah 1%. Penilaian jumlah modal pasaran syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja ialah RM9.1,000. Dengan purata dalam subkategori $0.4,000. Dan perbezaan antara purata bagi subkategori dan penunjuk syarikat ialah 2,370%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Hasil setiap pekerja individu syarikat ialah $426,000. Dalam subkategori $410,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 4%. Anggaran bahagian hasil setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Saham pendek sepadan dengan 8%. Dengan purata untuk subkategori sebanyak 9.8%. Ini adalah penilaian tentang risiko squeeze yang singkat. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 37% bagi syarikat Thor Industries, Inc. Manakala bagi subkategori tahap RC 14 adalah lebih kurang 41%. Secara teknikalnya, saham subkategori mempunyai harga yang sama dengan saham Thor Industries, Inc. Harga saham sebenar syarikat adalah lebih kurang $81.23. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat ditambat pada kira-kira $88.01. Dinamik harga sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 8%. Mari lihat jadual pesanan. Ia tersedia untuk anda, pautan ada di komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi segala-galanya dalam musim tertentu, keputusan oleh maklumat dan sistem rujukan untuk penilaian saham guru, markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan percuma, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil analisis saham Thor Industries, Inc. Sistem penilaian maklumat dan rujukan guru, markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan beli pada harga $81.22 sesaham. Perjanjian itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai penilaian yang agak tinggi. Penilaian organisasi dijalankan berdasarkan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 89.51. Henti rugi ditetapkan pada 72.93. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka transaksi ditetapkan secara automatik pada akhir sesi dagangan pada 24 April 2025. Atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, CWH, ialah transaksi jualan atas baki. Video mengenai pesanan pengimbangan akan atau telah pun diterbitkan pada saluran. Sekiranya menutup salah satu pesanan, asas atau mengimbangi,
Pesanan lain ditetapkan pada harga sebenar. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan dari Guru Markets.